Alright, berkenaan dengan ada sesetengah aktivis wanita yang kata macam mahkamah syariah ni tak adil. Okay, dia just bukan, mungkin aktivis wanita. Saya ni kan, aktivis wanita ni mungkin juga mendapat pengalaman yang tidak seperti mana yang dia hendakkan di mahkamah syariah, tapi hakikatnya mahkamah syariah adalah sebuah perundangan yang meliputi untuk orang-orang Islam di Malaysia yang mencuba dengan sehabis baik untuk menjaga kebajikan dan keperluan orang Islam Malaysia. Jadi bila mana dia kata tidak adil tu, kita kena tengok dari konteks apa yang tak adil. Bila kita ke mahkamah ni, dia ada dua perkara. Yang pertama adalah fokus kepada apa yang kita nakkan, objektif kes kita. Contoh seperti hak jaga anak-anak sebagai contoh ya. Bila seorang wanita tu menuntut untuk mendapatkan hak jagaan anak, tapi dalam masa yang sama fakta kes yang dibentangkan dan juga dibawa ke mahkamah tu tidak memberikan ruang dan peluang untuk dia mendapat hak jagaan tersebut. Jadi mungkin dekat situ timbul cerita berkenaan dengan ketidakadilan tu, sedangkan perkara tu adalah persepsi daripada luar yang tidak mendalami tentang isu tersebut. Yang keduanya berkenaan dengan teknikal dan prosedur perjalanan kes tersebut. Perkara ini saya dapat banyak daripada klien-klien saya, daripada anak-anak guam saya, bila mana yang datang berjumpa dengan saya antaranya berkenaan dengan, kalau dulu dulu saya tak kata sekarang, kalau dulu di mahkamah syariah tentang penangguhan kes. Isu tu dah tak ada dah sekarang. Isu tu tak ada dari segi mana? Dari segi kecekapan dan peningkatan prosedur yang dijalankan di mahkamah syariah sekarang lebih baik dan bertambah baik. Jadi ada banyak faktor yang boleh kita tengok dulu sebelum mengatakan bahawa mahkamah syariah ini tidak adil. Sedangkan mahkamah syariah juga adalah sebuah mahkamah yang tempat untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang Islam dalam Malaysia secara khususnya. Jadi peranan mahkamah syariah tak ada bezanya dengan peranan mahkamah sivil atau mahkamah-mahkamah lain. Jadi bila disebut tentang tidak adil itu, mungkin perlu dilihat dalam konteks apa. Jadi pada saya, mahkamah syariah tidak adil ni pun tak patut lagi dicakapkan.